Pulau ini pernah dipanggil neraka di bumi. Apa yang berlaku di sini sampai semua orang hilang? Tahun 1974, lebih 5,000 orang tinggal di Pulau Hashima, Jepun. Sebulan kemudian, pulau ini kosong. Mereka tinggalkan semua barang. Makanan di atas meja, pakaian dalam almari. Kenapa tergesa sangat? Pulau ini sebenarnya lombong arang batu. Pekerja dipaksa kerja 24 jam. Dalam keadaan yang dahsyat, kepadatan penduduk paling tinggi dalam sejarah dunia. Bayangkan hidup dalam sangkar konkrit tanpa ruang bernafas. Ramai kata dengar suara jeritan malam-malam. Ada yang nampak bayang bergerak dalam bangunan kosong. Pekerja Korea dan China dipaksa kerja sebagai hamba. Berapa ramai yang mati di sini tak pernah direkod. Bila arang batu habis, syarikat tutup lombong. Semua orang disuruh keluar dalam masa sehari. Macam tu je. Kenapa kerajaan Jepun larang orang masuk pulau ini selama 35 tahun? Apa yang mereka sembunyikan? Pulau Hashima kini jadi warisan UNESCO. Tapi misteri sebenar di sana masih tak terjawab. Korang berani pergi